Mari ikut adventure aku di New Zealand. Kita explore South Island, antara tempat paling cantik di dunia. Yang belum subscribe, sila tekan subscribe dulu. Pasal aku tengok traffic orang yang tengok video aku 70% adalah orang-orang baru sampai channel ni. Good morning. Pagi yang lawa gila nak mampus. Sekarang ni aku nak kena kemas sekali katil yang aku pasang orang tak ada tidur ni. Pasal family Alif akan naik kereta ni. So, jom. Okey, hari ni kita akan drive dalam 1.5 jam ke arah Mount Cook. Kita akan pergi ke Glacier Explorer. Dia naik boat lepas tu tengok ais-ais lah. Ais-ais pecah lah, ais kat tepi bukit lah. So caravan aku hari ni, Alif tak mau drive. Dia dah cukup drive semalam 3 jam. Aku pula drive. So Alif nak enjoy the view. Aku bawa Alif dengan anak-anak dia. Tempat shooting location kami ni, tiba-tiba hujan lebat pula. Hujan lebat kat New Zealand. Naik camper van biasanya memang kena pakai seat belt kat belakang. Dia tak boleh suka hati guling ke atas katil. Tengok kat luar, ribut weh, lain macam. Sepatutnya sebelum naik boat ni, kita orang kena hike dalam 1.5 km. Yang akan ambil masa dalam 20 minit ke 25 minit. Dalam keadaan hujan ni, kita tengoklah drama dia macam mana. Reverse camper van yang panjang 8 meter. Agak mencabar, tapi kereta ni kan, kau pusing steering dia, ringan gila weh. Kau tak rasa pun benda ni berat. Reverse camera dia bukan menghadap belakang, tapi dia tunjuk ke bawah. Jangan kau langgar something. Aku tak tahulah apa Mount Cook marah kat geng-geng Melayu sampai ni. Punyalah ribut cuaca masa ni. Aku nak jalan pun susah. Tadi hujan kan, so kita orang tak dapat pergi lah. Yang glacier punya tu sayang lah. Nampak rainbow. So kami tidur dekat hotel ni. Hotel ni lah, tak tahu. Hotel ni memang style gila. Memang orang datang sini untuk nak pergi tengok glacier. And then ada hiking trail yang banyak gila. Dan juga kat sini korang boleh cycle. Ada cycling trail. Best gila weh kalau kau ada basikal. Kami ni ramai, so tengok bag, nak manage bag. Banyak gila bag. Nak susun bilik lagi apa semua. And then baru kita naik, rest dulu, semayang, dan kita keluar balik. Ni hotel ni punya lunch buffet weh, buffet. Mari kita tengok apa yang halal. Mak, apa yang halal? Sayur. Allah, sedih jalan jojoh makan sayur. Diet. Ni best ni kacang. Dia crackers ni, makan crackers ni style apa ni? Crackers makan dengan jams. Chicken and pork. Ni sedap. Chicken and ni beef, Danish, salami. Tak boleh. Ni cheese boleh. Buah boleh. Butter chicken. Jangan. Korang ingat tak aku cakap pasal daging halal bersepah kat New Zealand ni? So apa kami buat? Pergi tanyalah. Okay, latest news. Beef dengan lamb halal. Rezeki duduk sini. New Zealand ni makan macam memang senang gila. Tengok restoran ni punya view. Epic gila weh design dia. Tengok windows dia, betul-betul menghadap Mount Cook. Silapnya Mount Cook dah kena cover lah dengan clouds. Lepas hujan dah reda, takkan duduk dalam hotel je kan. Apa lagi, aku ngalih plan untuk redah hiking trail yang ada sekeliling hotel ni. Dan tarik sekali semua orang untuk gaya hidup sihat. Hiking kat sini, trail dia sangat cantik dan senang. Mount Cook ni dia asal Korea. Kenapa? Bunyi macam Jongkok ke? Betul. So, kami memang hari ni aktiviti kena cancel semua benda. So, kita orang buat hal sendiri. Kita orang nak pergi jalan ke tasik yang ada glacier tu. Dalam sejam 2 jam. Sejam 2 jam lah, 3 kilo je. Tapi dia bagi letak sejam 2 jam sampai. Sejam pergi, sejam balik. Tengok trail dia, epic gila. Sebelah kiri aku epic, sebelah kanan aku lagi epic. Okay, lagi 5 minit sampai. Sikit. Dan kami
kami berjaya sampai. Kat atas ni angin kuat lah. So dah tak tahan, kena pakai balik jaket. Tapi ramai gila. So kami pun malas nak pergi kat platform tu, macam ramai sangat. Dan kami lepak dekat tepi-tepi ni je. Tak ramai sangat, lawa juga. Kat atas tu ni mangkuk. Tapi biasalah mangkuk ni dia macam Mount Fuji. Mount Fuji dia macam malu. Kadang-kadang tunjuk, kadang-kadang tak ada. Ada tak ada, ada tak ada. Ikut nasib. Kat bawah ni Glacier River. Sejuk. Ni tangan aku beku. Hui. Kalau tengok kat sini kan, dia ada lagi trail, tapi dia ada warning unstable cliff, do not proceed beyond this point. So macam dah ada pagar, dah awal. Siapa kedekat, ni keras lah, tapi at your own risk. Pasal kalau tengok sebelah sana, edge dia kan, nampak edge tu, itu pun macam bekas dah hakis dah, runtuh. Dia jadi macam satu wall yang sangat besar gila. So aku rasa kalau daripada sana tengok ke sini, sama juga kat tepi-tepi ni mesti dah pecah kat. Tak ada drone. Kalau ada drone aku boleh fly. And then kan kat atas sana, kalau tengok ada area sini, ada sungai. Bukan sungai, ada waterfall. Awawi, waterfall. Okay, time untuk turun balik. Angin kuat. Kita orang turun balik. Naik tadi, aku rasa aku dengan Alec buat dalam setengah jam sampai. Kalau korang relax, aku rasa boleh sejam boleh sampai. Dekat je, 2-3 km. Dia punya lawa kat sini, aku tak boleh nak explain weh. Korang kena tengok sendiri. Pasal kalau tengok through camera, mata kat kamera ni dia tak terror sangat exposure. So kalau mata manusia kau boleh nampak yang ni oren kau-kau, lepas tu yang ni cerah. Dalam kamera ni nampak gelap. Ya, dah sampai bilik. Bilik kami ni punyalah epic. Dia punya view buka mangkuk weh. Mangkuk depan-depan ni. Aku rasa esok sunrise memang epic gila. Aku nak shoot sunrise. Tengok ni. Tengok ni, tornado kecil. Tornado kecil. Tengok ni. Aku masuk tengah-tengah tornado.